salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Angel Chia Cik Hui. Saya berusia 16 tahun. Saya bersekolah di SMJK Pulang Ipoh Perak. Saya merupakan murid tingkatan 4 S3. Sebagai seorang murid yang berdedikasi, saya sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan dalam semua bidang yang saya ceburi. Saya juga berharap agar semua impian saya akan tercapai suatu masa nanti. Selain menjadi seorang murid, saya juga diberi kepercayaan oleh pihak sekolah untuk memegang jawatan sebagai pengawas sekolah. Dalam menjalankan tugas ini, saya membantu pihak sekolah dan guru pengawas untuk menguruskan disiplin belajar di sekolah agar keadaan sekolah sentiasa terkawal. Selain itu, saya juga berminat menjadi seorang juruacara. Saya pernah mendapat peluang menjadi juruacara semasa perhimpunan rasmi mingguan di sekolah. Saya sangat gembira apabila diberikan peluang ini kerana saya dapat menonjolkan bakat dan minat saya sebagai pengacara majlis. Dalam bidang aktiviti co-curriculum, saya aktif menyertai pelbagai pertandingan. Saya juga terlibat dalam aktiviti luar bilik darjah seperti pertandingan bicara berirama dan juga kawal kaki badan beruniform. Semua aktiviti ini meningkatkan semangat bekerjasama dalam pasukan di samping mengeratkan lagi semangat perpaduan dalam diri setiap murid. Saya percaya bahawa bukan sahaja pembelajaran di dalam kelas itu sangat penting, malah penglibatan yang aktif dalam aktiviti co-curriculum juga dapat membantu saya untuk mendapat ilmu pengetahuan yang baru dan meningkatkan keyakinan diri saya sendiri. Saya amat bersyukur kerana diberi peluang untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti yang dijalankan sama ada di peringkat sekolah maupun di peringkat yang lebih tinggi. Semoga saya terus cemerlang dalam semua bidang yang saya ceburi ini. Sekian, terima kasih.